Wow, agama. Saya agama Islam buat. Ha? Ada orang kata like kan. Ramai dia. Minum dulu, tercokek. Okey, minum. Apa tu? Normal lah dengan orang berpuasa. Tak suka boleh angkat kaki, boleh pergi jalan kan. Dalam pantang ke kak? Dalam pantang. Bulan Gawi boleh mana ni akhir zaman. Weh, tak puasa. Tak puasa. Bangganya, ya bangga. Kau duduk tu apa? Ya bangga. Yang kau masuk siapa suruh? Yang kau masuk live saya ni kenapa suruh? Siapa suka tunjuk? Saja, kenapa tak boleh ke? Kesiannya, kesian. Katakan dalam video tu tengah FYP dalam TikTok biasalah akan keluar muncul video FYP ni. Dia kata apa? Dia mungkin dia sebut dia ni dalam pantang. Dia tak puasa. Tapi masalahnya dia makan dan minum, dia minum depan orang live. Boleh tak boleh? Dia minum boleh lah, dia nak ke darah ke, pecah perut ke, silakanlah. Tetapi jangan tunjuk ke orang. Sama juga macam kamu musafir. Kamu musafir ni, ustaz musafir. Nak pergi mana? Nak pergi ke Bangkok. Naik kereta. Layak tak ustaz untuk makan? Layak tak ustaz untuk makan? Layak. Boleh tak ustaz pergi bentang tika tepi jalan tu, ustaz pun beli McD ke? McD yang beli makanan atau bawa daripada rumah bungkus nasi lemak. Lepas tu siap makan depan orang. Bagus ke tak bagus? Tak bagus. Akan datang apa dia? Fitnah. Fitnah ni benda yang tidur. Tapi kenapa kita pergi konsep dia, kejut dia, suruh dia bangun? Fitnah orang tengok, apa dia tak puasa tu? Teruk betul dia tu. Padahal, takkan kita kata, saya musafir. Kan gila tu. Saya musafir. Saya musafir lah. Tak ada kerja lah. Jadi, Mochi ni, dia sebut dalam TikTok dia, kenapa you tengok live I? Kenapa awak tengok live saya? Keluar lah. Tak suka keluar. Ini bukan tengok ke. Tapi isunya, mu buat benda yang pelik. Bila buat benda pelik ni, dan pelik tu datang balik kepada kamu. Sama macam isteri. Ada orang tanya pada Ustaz semalam, isteri saya tak puasa. Berdosa tak dia makan depan saya? Tak dosa. Yang dosa dia suap kita sekali. Abang, saya tak puasa abang. Tak puasa. Sebab isteri datang bulan. Ataupun dia mungkin mengandung. Tak lalap. Tak ada puasa. Tak apa. Tapi jangan makan depan orang. Ni makan Maggi depan suami. Relax makan. Suami tahan sabar. Allah. Pada Maggi je pun, tu pun gagal. Dah sekali, dihiru kuah. Batal. Dulu batal. Tujuannya apa? Ada. Boleh mu makan? Boleh. Makan kat mana? Makan kat dapur kan? Suami dekat ruang tamu kan? Relax suami dekat ruang tamu, dia pergi bawa makanan makan depan suami. Walaupun benda tu tak adalah isu nak kata haram. Tapi adab kita kepada suami, adab kita dengan orang yang makan, yang berpuasa.